Apakah momen yang cikgu tak boleh lupakan sebagai seorang guru? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak momen yang indah sepanjang menjadi guru ini, tetapi antara momen yang sampai sekarang saya ingat lagi adalah momen setiap kali anak-anak murid ini mendapat kejayaan yang cemerlang dan mereka dipanggil naik ke pentas dan diiringi oleh ibu bapa. Jadi saya melihat apabila anak-anak ini diurungkan daripada cemerlang, kemudian diiringi air mata ibu ayah, dan termasuk pernah ada nenek seorang pelajar ini yang hadir dan menjadikan satu momen yang sangat menyentuh hatilah, di mana anak ini berjaya menyebabkan ibu ayah, nenek mengalirkan air mata kerana kejayaan. Terima kasih cikgu. Berikan sepatah dua kata kepada guru. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru SMA Ulu Jempol. Terima kasih. Berikan ucapan sepenuh Hari Guru. Selamat Hari Guru dan semoga dipanjang umur.